kita disibukkan dengan urusan kehidupan kita yang tak pernah berhenti. Dari muda sampai lah kita fikir pasal hidup ni tak pernah berhenti. Dari muda sampai lah kita fikir tentang urusan hidup ni dari muda sampai lah, tak ada titik. Cuma kita kena fikir pasal apa aku berhenti fikir tentang akhirat. Yang ni kena satu persoalan yang saya kena jawab dan tuan-tuan kena jawab. Pasal apa aku tak berhenti fikir urusan kehidupan? Kita kata, ustaz, saya hidup dalam dunia kena fikir pasal dunia. Kita lupakah lepas kita hidup dalam dunia kita akan hidup di akhirat, yang mana sepatutnya kita kena fikirkan tentang akhirat yang tak boleh ada titik noktah dia, sebab kehidupan akhirat khalidina fiha abada. Tapi kita berhenti dah fikir tentang akhirat. Kita berhenti dah. Kita tak fikir tentang akhirat. Kita tak fikir tentang semayang kita, puasa kita, tentang surga kita, tentang liang lahat kita. Kita tak fikir dah, kita berhenti dah fikir. Tapi otak kita tak pernah berhenti. Ligat, duk fikir macam mana urusan dunia, macam mana kita nak cari dunia, kembangkan dunia, kita nak buat ni semua ni macam mana, tu yang duk dalam akal kita, duk dalam kepala kita. Betul kata seorang ulama sufi, manusia ni dia tahu dia nak tinggalkan dunia ni, tapi dia duk ligan juga. Saya tahu, tuan-tuan tahu, dunia ni saya nak tinggal, tuan-tuan nak tinggal, tapi benda hak tinggal ni kita ligan. Kau dekat lagi nak tinggal, kau kuat ligan. Hampir lagi kita nak tinggal dunia ni, kita kuat lagi ligan, semangat lagi, tuan-tuan. Dan kita sedar yang kita sedang menuju kepada akhirat. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, tetapi taunya kita ni membuatkan kita tak bertindak apa-apa.